Assalamualaikum, selamat malam. Okey, ni rakaman untuk sambungan part 2 berpandu pada angka 1469. Okey, kita pegang angka tu dan mungkin ada yang faham, ada yang tak faham. Salah satu contoh berpandu pada zon sebelum ni adalah zon angka 4 berpandu pada untuk kita mencari sell. Okey, nampak? Bila dia first touch masuk zone, dia memang ada rejection dan dia buat kenaikan. Nampak? Kita nak tunggu open close price tu macam mana. Dia berada di angka berapa. Bila dia close price di angka 5, nampak ni 454, nampak ni sebelum ni kita tak boleh nak sell lagi tau. Kalau ada SL, pasang je SL. Sebab tu dia breakout zone tu, kita cut loss. So the next plan kita mencari angka yang kuat 499 atau 494. ni adalah zone untuk sell zone. Sama aja situasi kalau kita nak mencari buy zone. Situasi tu kita kena tunggu open close price tu kat mana, di angka berapa. Salah satu contoh kita nampak bila price buat kejatuhan, maksudnya price buat candlestick bull bear. So kita nak tengok close price dia kat angka berapa. Setiap close price ni kita kena peka. Setiap close price ni, nampak? Bila jadi situasi macam ni, kita nampak dekat sini dia close dekat area angka 4. Kenapa dia pergi angka 4? Dan dia retest close price macam mana pula? Retest close price macam mana, dan dia mencari angka 121. So dekat sini bila kita faham angka 110 dan sah, dekat situlah strategi kita untuk mencari entry. Maksudnya kekuatan angka 100, maksudnya angka 4 tu adalah angka sell. So dekat situ bila kita buat pecahan, kita kena believe dia boleh jatuh dia mencari angka yang kuat untuk kenaikan. Salah satu contoh sekarang ni kita tengok price pergi dekat area 23421. Okey, ini adalah satu adalah retestment untuk kemungkinan kalau dia tak lepas angka 4. So retestment untuk kejatuhan lagi, disebabkan dia akan mencari angka untuk buy position. Maksudnya kita believe adalah angka 16 dekat sini untuk mencari buy, ataupun kalau di price masih buat penurunan, kemungkinan dia boleh mencari angka baru. Maksudnya dia pergi ke angka 3311 ataupun 336. Kita boleh cari angka-angka puluh untuk buy position. Ini salah satu contoh sekarang ni. Kita tak boleh nak kata sekarang ni kita nak buy position hold, tak boleh. Sebab kalau berpandu pada ilmu angka, kita nak tunggu close price yang candlestick ni pula, dia close dekat mana. Contoh dia close dekat angka 4. So kita kena hati-hati. Contoh 344, dia close kat dalam tu. So kita kena berhati-hati, disebabkan kemungkinan ada tendensi dia nak pergi 3411 ataupun 3416 untuk retestment, ataupun dia nak break tukar angka baru. Dan berjaga-jaga kemungkinan lah, ini kemungkinan boleh berlaku, dia boleh mencari 311 area untuk re-entry di bigger time frame. So dekat sini siapa yang ada sell dekat area 3499 ataupun 3494 boleh set BE, ataupun hangpa nak lock boleh lock. Cuma kita nak tunggu close price H4 ni. Macam salah satu contoh sekarang ni, kalau saya peribadi, baik saya PO sell daripada buy. Ni peribadilah, sebab dia dah masuk angka yang saya nak untuk sell zone, untuk sell. Better saya fokus sell daripada buy zone, disebabkan ilmu angka. Exit plan senang, dia close dekat area angka 5, kita cut loss, ataupun kita boleh netkan berpandu pada angka selepas ni. Kalau dia contoh dia close angka 5, dia mungkin boleh cucuk angka 6, lepas tu dia test balik angka 5. Kemungkinan tu ada chances untuk kita mencari sell balik. Tapi kalau dia close dekat angka 6, dia naik angka 7, dia test balik angka 6, maksudnya tendensi untuk dia pergi angka 349 area tu ada. So ini sedikit ilmu angka saya kongsi kat public. Ingat satu je, bila ada entry mesti ada SL, breakout zone ni
kita kena cut loss. Kita jumpa next video. Thank you yang support, kasih like sikit, tahniah yang sell, dan siapa yang full buy pun tahniah. Ingat satu je, jangan terlalu FOMO dalam zone. Kita berhati-hati dalam trading. Kita jumpa next video.